Cari apa tu bang? Sticky note aku tak ada lah. Mana tak nak aku main? Aduh, leceh lah. Kan aku nak letak note dekat PC ni. Deadline bila nak buat konten lagi. Tak payah guna tu lah bang. Ha? Tak payah? Nak buat macam mana? Sticky note dalam PC je. Dekat PC pun boleh ada sticky note. Ha? Kau tunjukkan? Okey, senang je bang. Abang pergi kat start, abang cari sticky note. Kalau dah install lah. Kalau tak install, kena install lah bang. Ni saya kena update sebab dah lama tak buka. Tunggulah sekejap dan terus je masuk, ada bentuk macam ni. Klik. Okey, nanti dia akan keluar lah bentuk macam sticky note tapi dalam bentuk komputer lah. Kat sini abang boleh tulis lah apa-apa. Jangan bang perlulah tulis je mengikut sesuai lah. Ni saya tulis konon-konon nak buat konten lah kan. Dan sudah tu dia akan save automatic. Kalau abang buka balik dia dah ada jadi senang lah abang. Abang boleh pilih warna kesukaan abang. Tak kira lah warna striking, dan boleh juga letak gambar dan macam-macam lagi lah. Boleh explore bang. Dan yang menariknya boleh letak di tempat yang kita nak ni. Kita boleh pilih balik, kita letak kat sebelah tepi besar dan sebagainya. Oh lah, mudah je kan. Ada sticky note dekat dalam komputer, ada app. Tak payah lah nak beli-beli lagi. Sedap pun bersepah. Macam dapat sesuatu, boleh sharekan video ni kepada siapa yang tak tahu lagi. Komen juga